Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tacha Wang Sang Hao. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik pusi majlis, sahabat-sahabat yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, dia sempat memanaskan suhu sebelum saya masuk. Kemudian calon-calon yang bertanding, kita ada saudara Nick, tuan rumah Tuan Syed Ibrahim dan juga saudara Akmal, kita ada calon saudara Mani, kita ada Kak Oji, kita ada calon-calon yang bertanding untuk MPP, sahabat-sahabat daripada Johor, ketua cabang, ada badan, ada kepala, saudara-saudari dan terutamanya yang menonton di luar. Kerana malam ni, hari Selasa. Lepas ni saya dengan Nick kena cepat-cepat balik. Esok ada mesyuarat kabinet ni dah pukul 9 pagi kan. Tapi malam ini selalunya lah sebelum saya bermula bercakap, tontonan di luar tu dalam 10,000 lah. Selalunya masa saya mula bercakap. Daripada 10,000 dia akan naik ke 15, 16,000 kan. Malam ini saya nak beritahu berkat Tok Min bakar awal kot. Jadi setakat ini pun saya semak cepat tadi. Setakat ini yang menonton di luar ni dah sampai 25,000 orang. Jadi saya harap bila habis nanti, kita boleh naik sampai ke 30,000 orang yang lebih lah. Yang menonton ni bukan semua anggota PKR pun. Yang menonton ni saya pun tak tahu siapa yang menonton, tapi saya tahu banyak pegawai kerajaan menonton. Sekarang yang PAS pun adalah, yang PAS ada, yang Bersatu ada. Dalam tempoh 1 bulan yang lepas ni, saya kurang diserang sikit lah sebab semua orang menanti ceramah. Satu sebabnya juga saya rasa rakyat kita ni dia memang ketagih ceramah. Dan dalam tempoh 4-5 bulan sebelum ni memang tak ada ceramah yang besar-besar, yang panas-panas. Kalau ceramah daripada pembangkang pun isu yang sama. Jadi orang pun, kumpulan dia pun bosan juga tengok. Sebelah kita lagi lah, sebelah kerajaan ni, budaya ceramah ni dah memang kurang sangat dah. Jadi sebab itu bila ada hero, jadi kita pecah panggung sejak beberapa minggu yang lepas lah. Kepada yang menonton di luar, malam ini malam terakhir, esok korang tengok Netflix balik. Jadi apa yang malam ini memang betul saya nak rangkum kan. Saya tahu yang banyak yang menonton tu, yang selalunya yang kaki bakar ni penonton kat luar tu kan. Malam ini YB nak bakar apa? Malam ini YB nak spill apa kan. Ini malam yang terakhir dan saya kena rangkumkanlah keseluruhan kempen ini kerana dalam hiruk pikuk kita sebenarnya ada perkara yang penting yang kita nak sampaikan bukan saja kepada anggota parti tetapi kepada rakyat. Sebenarnya ada perkara-perkara pokok yang akan menentukan masa depan negara. Dia bermula daripada pemilihan PKR kerana PKR sekarang ini ialah kemudi kepada kerajaan. Jadi selain daripada bising, tuduhan demi tuduhan, ada orang simpati lah, dia kata YB boleh tahan ya. Apa nama ni, dia orang kata YB mulut longkang lah. Macam mulut longkang, daripada dulu orang kata saya mulut longkang. Masa saya jadi pembangkang, masa kita pembangkang, dengan mulut longkang inilah bila mendedahkan skandal demi skandal. Bagus pula korang rasa, sebab mulut aku longkang, serang kerajaan dan dedah skandal, anggota PKR dan juga PH sangat suka. Tapi bila kita mendedahkan perkara dan membincangkan kelemahan kita sendiri, tiba-tiba mulut kena bau wangi. Tak boleh lah. Macam itu. Lepas tu ada orang kata tak kecil hati ke, susah payah. Dia orang selalu, orang kena faham tu, orang parti, dalam parti ni hati kita keras.
Kita memang kerja kita ialah melawan dan kita ahli politik. Ini yang kita buat. Rakyat dekat luar dia tak fikir politik ni. Dia kesian saja. Dia hanya ingat beberapa perkara. Jadi saya yang kalau saya bosan, saya baca mesej lah. Saya kadang-kadang baca mesej yang orang hantar. Yang orang di luar tak faham ialah saya kesiannya dekat YB sebab saya ikut YB daripada skandal NFC lepas satu-satu dia akan hantar gambar saya pakai baju lokap. YB tak rasa kecil hati ke? Kena pulau. Memang betul lah kena pulau. Sebab itu budaya politik kita. Kalau berani bercakap sesuatu yang berbeza. Salah makan. Orang lain suka makan ayam, tiba-tiba kau nak makan ikan. Memang budaya kita masih lagi belum sampai ke peringkat yang perbezaan itu diraikan. Kalau kita ada pandangan yang berlainan, memang cari pasal. Jadi orang kata tak kecil hati. Apa nak kecil hati? Ini penuh dewan ni. Ini yang tak dibayar, yang susah payah datang, yang muka kena cop, yang menonton dekat luar. Sebab kita tahu daripada awal saya sebut, masa depan parti ini bergantung sama ada kita boleh terus dekat dengan denyut nadi rakyat. Dan saya boleh yakin saya sebut orang katalah mulut longkang ke apa, saudara-saudari kita lebih dekat dengan denyut nadi anggota kita yang ada dalam keadilan sekarang. Sebab itu, walaupun tak dibayar, walaupun tak dikerah, walaupun saya beritahu, setiap kali saya nak datang, saya pucat juga muka. Kan aku bercakap dengan kursi kan. Tapi Alhamdulillah, walau macam mana pun kerana bukan batang tubuh kita, tapi kerana yang kita bawa itu adalah serasi dengan pandangan yang ada dekat luar. Sama juga, saya sekarang ini serangan, dia dah jadi peribadi sangat ni. Kebelakangan inilah ada 3-4 orang ni cerita dia ialah alah kalau kau kuat sangat keluar daripada kursi pandan dan sila bertanding di Macang. Pula dah. Apa kena-mengena aku dengan Macangnya? Kan? Sila datang. Ketua AMK Macang. Ni geng-geng dia ni ada 2-3 orang ni kan. Dia, kalau kamu hebat sangat. Yalah kursi pandan tu saya mulakan daripada kerusi kuat BN yang tak pernah tumpas sampai jadi kerusi kuat Pakatan Harapan. Kalau sama juga macam Akmal. Akmal dulu ialah Akmal staff saya kan. Dia tak beritahu tau. Dia nak balik ke JB untuk bertanding ketua cabang tahun 2014. Kalau dia beritahu, sumpah aku tak bagi. Kerja gila. Mana pernah JB ni Tan Sri Syahrir Samad kalah. Dia bertanding atas tiket logo kunci pun dia menang lawan UMNO. Saya kata kalau ia pun nak kerusi, sabarlah dulu. Tapi dia buat diam, dia menang ketua cabang. Dan saya pun sebenarnya tak jangka sangatlah yang kita boleh menang, saya tahu. Tapi saya tak jangka sangat kita boleh menang sampai JB jadi kerusi kuat Pakatan Harapan saudara-saudari. Takkanlah tiba-tiba sekarang ni ada orang datang tergedek-gedek kata saya nak jadi ahli parlimen JB. Dia nak tendang, dia suruh Akmal pergi bertanding dekat Pengkalan Cepa. Mana jadi macam tu? Ni yang sibuk-sibuk sangat ni suruh saya bertanding kat sana. Oh, mana tempat yang korang jadi ketua cabang, korang lemah, korang tak boleh kuatkan, korang nak menyusahkan kita orang yang kerja kuat di tempat lain ini suruh pergi bertanding kat sana. Tak apalah. Lepas ini dalam pilihan raya umum akan datang, saya menawarkan diri untuk bertanding di kerusi yang sekarang ini diwakili oleh keadilan bahagian Vietnam. Aku bertanding kat Vietnam lepas ni senang kan. Jadi dia banyak hiruk pikuk, memang banyak hiruk pikuk saudara-saudari. Saya juga ditanya, ni cerita pemilihan parti ni. Kalaupun ada benda tak kena, kenapa tak boleh diam-diam, telan je lah. Alah, ni kan sama parti kamu, diam je lah.
Lepas ini yang memerintah itu pun orang kamu, yang jadi sana kiri kanan pun kawan kamu. Kan senang hidup macam itu, kita berdamai-damai, tak bising-bising. Ramai kata macam tu. Satu jawapan yang saya bagi memang tak ramai orang boleh jawab. Saya kata kalau itulah reaksi dan juga tindak balas rakyat biasa tahun 1998, bila Datuk Seri Anwar kena pecat, kemudian seluruh jentera kerajaan menghentam Datuk Seri Anwar, dan Datuk Seri Anwar ni kena pulau, kena aniaya. Kalaulah masa itu rakyat biasa kata, berdamailah korang, kan korang kan satu parti. Janganlah sibuk bising-bising. Maka tak adalah keadilan pada hari ini, saudara-saudari. Itulah nadi kita, Zahra. Sebab kita dalam parti yang menonton yang tak faham ni, terutamanya saya tahu banyak pegawai-pegawai kerajaan yang muda-muda menonton. Korang ni tak ada kerja lain ke apa? Esok kerja tau. Saya tahu sebab dia dah hantar mesej lah. Kan? Dia orang mungkin tak hidup zaman itu, zaman 98. Jadi sekarang ini, parti kita ni, PKR ni, orang tak faham dah asal usul. Kita lupa 1998 tu 27 tahun yang lepas. Pak Yatim mangguk. Pak Yatim ingatlah kan. Pak Yatim dah tua dan botak, ingatlah. Daripada ada rambut sampai tak ada rambut kan. 27 tahun yang lepas, saya cuba nak faham sebenarnya apa makna 27 tahun ini. Kita merdeka tahun 1957. 27 tahun selepas merdeka ialah 1984. Bagi mereka lah yang boomer, yang tua, 60 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas kan. Masa kita membesar tahun 80-an, kita tak boleh fikir langsung dah pasal merdeka dan sebelum merdeka. Bila orang duk sebut merdeka, merdeka, merdeka tiap-tiap tahun merayakan kemerdekaan, sebenarnya kita tak faham apa pun, kita tahu merdeka. Tapi kita tak boleh bayangkan keadaan dalam tahun 1957. Kerana 1984 itu, bila kita membesar dalam tahun 80-an, bezanya sangat besar dengan 1957. Kadang-kadang kita lupa reformasi dan lahirnya keadilan sebagai sebuah gerakan massa rakyat ini berlaku 27 tahun yang lepas. Orang dah tak faham dah kenapa. Orang nampak sekarang, terutamanya generasi muda, dia nampak ialah keadilan hanyalah satu parti politik, tak banyak beza dengan parti-parti politik yang lain. Maka kita akan ada reaksi yang sekarang inilah. Bila nadi kita, nyawa kita, roh perjuangan kita ni orang dah lupa, kita hanyalah satu kenderaan kuasa. Jadi apa bezanya kenderaan kalau ikut kepada PKR ke, ikut ke Amanah ke, ikut ke UMNO ke, ikut Kad Bersatu ke, ikut PAS? Ia hanyalah satu kenderaan untuk mendapatkan kuasa. Sebab itu pilihan yang saya ada bila berlaku pemilihan sekarang dan banyak isu dalam pemilihan sekarang. Yang itu yang kita tak boleh nak nafikan. Saya boleh je kata tak apalah, saya telan je lah. Duduk-duduk diam lah, jadi apa pun tak apalah. Kita kena ingat, jangan jadi macam perangai orang Melayu lama-lama. Ni marah orang Melayu. Kita ada satu perangai buruk lah kadang-kadang. Kita kalau ibu bapa, anak kita tu bermasalah. Dia ialah tak tahulah dia dadah ke, dia mencuri ke, dia buat hal ke. Kita ni akan bergaduh dengan semua orang untuk menyembunyikan salah anak kita. Kalau jiran ada bercakap ke apa, kita akan maki hamun jiran tu. Kalau adalah pak saudara tegur, memang bermasa muka lepas tu. Sebab memang dalam budaya kita, kita nak menyembunyikan salah kita.
Tapi kalau kita berterusan sembunyikan salah kita, akhirnya salah yang jadi kecil itu dia akan jadi lagi besar dan lagi besar dan lagi besar. Lama-lama akan orang tahu juga. Bila orang tahu juga, dia dah terlambat dah, kerana yang kita nak elakkan aib yang kecil itu, kerosakan yang berlaku akhirnya jauh lebih besar. Dan itulah sebenarnya kenapa saya putuskan tak apa. Kita mesti teruskan budaya ini bercakap kalau benar. Jangan takut. Kalau benda tu betul, kita cakap. Dan Allah tahu niat kita. Allah tahu bahawa kita sebut itu bukan untuk kita nak kejar jawab. Ini semua dah kena penggal lah. Saya boleh jaminlah saudara-saudari, walaupun kempennya itu berjalan baik, walau sambutan bagus, walau kalau tengok komen netizen dan anggota semua tu memang 80-90% menyokong, saudara-saudari tengoklah, kalau saya menang, jam saya. Sebab saya mungkin mati lemah jantung kedua, mati terkejut. Sebab saya tahu saya takkan menang. Sebab semuanya telah pun, saya bukanlah bodoh. Saya bukanlah budak baru belajar, saudara-saudari. Saya dalam politik ni daripada tahun 99. Berapa banyak dah pemilihan parti yang saya lalui. Saya adalah anggota Majlis Pimpinan Pusat paling muda tahun 2003 lagi. Saya dah melalui semua. Kalaulah tiba-tiba saya menang, silap-silap lagi lemah jantung aku. Sebab saya tahu kalau begini caranya telah disusun dan sebagainya, isyaratnya tu jelas, engkau akan kalah. Jadi saya tak ada masalah. Sebab itu daripada awal, saya beritahu kepada semua. Ni korang nak datang ni, korang kena tahu tau. Penggal kepala. Sanggup atau tidak? Dia orang kata sanggup dan tak apalah. Sebab yang lebih penting ialah isu-isu yang kita perlu selesaikan dalam parti demi menjamin jati diri parti kita, terutamanya bagi manfaat yang muda-muda ni. Saya kalau tengok datang ke JB, saya sejuk hati sikit lah. Sebab ramai orang yang saya ingat daripada 2014 bila kita mula bercita-cita untuk mengambil alih kerusi Parlimen JB. Masih ramai lagi yang ada. Daripada yang muda sampai ke yang tua, dia dah jadi tua. Ada sebahagiannya saya tahu telah meninggal dunia pun daripada kawan-kawan di cabang JB. Tapi kalau saya datang JB, maksudnya inilah gambaran sebenar cabang-cabang PKR. Perjalanan yang cukup panjang. Dan kita yang dulu rasa muda, sebenarnya dah tua. Ni otai-otai ni semuanya. Kan? Semua dah tua lah. Jadi apa yang kita nak tinggalkan ialah kita nak pastikan generasi yang baru itu ada manfaat daripada perjuangan parti ini. Jadi tanggungjawab kita bukan soal jawatan, bukan soal menang kalah. Tanggungjawab yang lebih besar ialah supaya jati diri dan roh parti ini akhirnya dapat kita wariskan kepada yang muda-muda. Kerana kita dah tak lama dah sebenarnya. Saya orang mungkin ingatlah daripada dulu. Tapi saya dah nak masuk 50 tahun dah pun. Maksudnya saya dah lebih daripada 15 tahun di pentas ceramah. Itu belum kira zaman awal reformasi lagi tu. 15 tahun berceramah ni, kalau saudara-saudari berada di tapak saya, cukup lama. Kalau boleh, tak nak dah ceramah. Baik saya berceramah dengan kucing saja lepas ini. Jadi sebab itu, untuk menjawab, kenapa ada keperluan untuk kita bentangkan kepada rakyat, ialah kerana ini adalah masa depan parti. Dan masa depan parti ini ditentukan bukan sahaja oleh siapa yang menang dan kalah. Yang lebih penting ialah budaya dan juga jati diri parti itu yang akan dinilai oleh rakyat. Kamu ada pimpinan yang kamu rasa hebat pun. Dan UMNO dulu pimpinan dia semua hebat. Kita membesar ni tak kenal pimpinan parti lain tau. Kita hanya kenal pimpinan parti UMNO.
Kenapa UMNO ditolak menjelang 2018? Kerana rakyat tengok budaya, jati diri, amalan itu bukan lagi yang bertepatan dengan cita rasa rakyat. Jadi kalau saya nak membentuk parti, maksudnya meluntut parti ini supaya dia kekal untuk jangka masa yang panjang, sebenarnya menitik beratkan soal budaya, soal kepimpinan, soal jati diri, itu lebih penting daripada memilih dan mencatur siapa yang akan jadi pemimpin, saudara-saudari. Sebab yang itu akan dilihat oleh rakyat. Jadi, maka hiruklah kita setakat 3 minggu yang lepas. Memang hiruklah. Kalau tengok berita dalam media, tengok social media dan sebagainya, saya boleh katakan gayanya memang kita dah menang lah. Kerana itulah matlamat awal saya. Baik. Jadi malam ini saya nak rangkumkan. Kempen memang begini. Jadi sebenarnya apa matlamat bila kami mula-mula dahulu, ni rasa dah lama tapi lebih kurang 1.5 setengah je yang lepas. Kita mula-mula dahulu dengan podcast di Puchong. Kemudian kita pergi ke negeri-negeri dan setiap satu malam ini kita buka isu baru, kan. Pertama sebenarnya saya nak tunjukkan macam inilah membina satu kempen pilihan raya. Sebab itu Kak Oji kata ni dah macam pilihan raya. Memang itu tujuan kita, nak mengajak kerana kita tahu lepas ini kepimpinan baru yang akan mengambil alih kepimpinan PKR ini, tak ada seorang pun yang benar-benar berpengalaman membina gelombang pilihan raya, saudara-saudari. Jadi sebagai hadiah walaupun tak dibayar. Hadiah saya nak tunjukkan macam inilah kita bina gelombang. Gelombang itu bukan sesama parti. Gelombang itu mestilah dengan rakyat dan rakyat akan terjemahkannya di dalam media sosial. Itu gelombang. Dan kalau pihak lawan saya kata tak betul lah ada gelombang, yang itu saudara-saudari kita boleh berbohong dengan diri kita sendiri. Tapi kita tak boleh menafikan memang dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas ada gelombang yang tiba-tiba PKR menjadi minat semua orang nak tahu apa yang berlaku. Itulah namanya gelombang. Itu satu. Maksudnya perlu disusun dengan cantik, perlu gunakan media sosial, perlu kandungan yang baik, kena ada emosi. Yang duk kata, alah dia ni sangat beremosi. Kau nak tengok ke pemimpin ataupun penceramah yang bercakap macam robot di depan? Kau nak tengok? Menjadi seorang penceramah untuk kita menarik minat rakyat ini, memanglah kena ada emosi. Kerana pengundi tidak pernah mengundi dengan otak. Tahu tak? Ini memang kajian yang telah terbukti di dunia. Pengundi tak mengundi dengan otak. Dia mengundi dengan apa? Dia mengundi dengan hati. Dan hati itu banyak ditentukan oleh emosi. Jadi kandungan kita tidak cukup dengan kata kita sayang rakyat. Semua orang kata sayang rakyat. Tidak cukup dengan kata kita menolak rasuah. Memanglah semua orang kata menolak rasuah. Ia perlu diolah supaya dia dekat dengan rakyat dan mula menyentuh hati dan emosi rakyat. Yang itu saudara-saudari saya nak tanya, yang mana lebih menyentuh emosi? Hiruk atau damai saudara-saudari? Jelaslah. Macam itulah kalau nak menang pilihan raya nanti. Kita ada 2 tahun untuk sentuh emosi rakyat. Ini yang budak-budak ni baru nak up ni. Budak baru nak up BBNU ni. Kau tahu apa? Pasal kempen ke apa? Masa aku masuk lokap dulu, kau darjah 1 pun belum. Memanglah untuk kita menggamit rakyat, menggamit perwakilan, menggamit masa, memang kena ada emosi, saudara-saudari. Emosi itu adalah elemen yang cukup penting dalam kita menggerakkan rakyat. Jadi saya tunjukkan yang kedua, perlu ada emosi.
Yang ketiga apa dia? Perlu ada fakta. Bila kita bentangkan kepada rakyat, dia mesti berturut-turut satu demi satu, kerana peraturannya ialah apabila fakta dan perkara itu dibentangkan kepada rakyat, kalau dia tidak disanggah melebihi 2 minggu, dia lekat dalam kepala rakyat. Sebab itu kalau saudara-saudari tengok pengalaman saya, baik 1MDB, baik tabung haji, baik MARA, baik NFC, saya akan buat bertalu-talu supaya saya boleh panjangkan isu itu untuk lekat dalam kepala rakyat untuk tempoh 2 minggu. Kalau isu itu buktinya tak cukup untuk 2 minggu, saya tak akan buka. Sebab dia tak ada kesan. Dia mesti ada kesan sehingga boleh tarik lepas 2 minggu. Kita sekarang ni lama mana dah? 3 minggu dah. 3 minggu dah. Dan sepanjang 3 minggu nanti saya ulas, saya tak rasalah fakta-fakta yang kita bentangkan itu telah disanggah dengan berkesan. Bila kita bentangkan, Akmal bentangkan JB glamour lah. Kes kerat potong tanpa kepala ni, glamour salah satunya ialah JB lah. Bila telah ditunjukkan, bila ada bukti, sebab logik rakyat di bawah ni tak boleh menerima. Penyokong kita di bawah, anggota kita yang biasa berkempen, dia tak boleh menerima macam mana orang boleh undi semua tetapi ketua dia itu orang tak undi. Tak pernah berlaku, saudara-saudari. Seolah-olah macam ni, seolah-olah. Saya bagi contoh seolah-olah. Kita semua masuk pilihan raya, kalau bertanding dekat Sembrong pun, calon PKR menang di Sembrong, saja perli Sembrong lah kan. Calon PKR menang di Sembrong, tapi Anwar Ibrahim kalah. Tak masuk akal. Kalau di Sembrong pun boleh menang, maksudnya gelombang itu ada, maka sampai ke atas lah menang. Dia tak masuk akal dalam satu kumpulan yang menyusun, yang memimpin. Orang AJK paling bawah pun boleh menang. Tiba-tiba dia tak boleh menang. Tak masuk akal, saudara-saudari. Jadi sebab itu, bila ada fakta, bila ada bukti, dan bukti itu bila kita bentangkan kepada rakyat, dia tidak dijawab dengan baik oleh lawan, itu juga yang akan menguatkan lagi gelombang dan melekatkan lagi pemahaman rakyat dalam jiwa mereka. Dan apa lagi? Orang sebenarnya nak tengok, bila kita masuk dalam pilihan raya ni, kita mesti berani mati. Kalau main-main selamat ini, pilih-pilih ni, memang orang tak suka. Dalam politik ni, rakyat ni, dia melihat politik ni sebahagiannya sebagai hiburan. Berapa ramai orang faham yang politik ni sebenarnya hiburan kepada rakyat biasa. Dia melihat sebagai hiburan. Katakanlah yang masuk berjuang, yang bertanding tu, Allah penakutnya lah. Sekejap nak tunjuk muka, betul lagi. Sekejap tunjuk muka, betul lagi. Siapa sukanya? Orang suka sebab ini satu hiburan. Dia macam orang tengok Gusti lah. Lagi kena lanyak. Bagus, bangun, lawan lagi. Memang macam tu lah. Boxing ke, MMA ke. Memang jiwa manusia dia suka tengok. Lagi kau kena sepak, kau bangun walaupun dah berdarah, kau lawan balik. Itu yang kita dah tunjukkan dalam tempoh 3 minggu yang lepas. Ini kumpulan-kumpulan seperti yang Tok Min sebut. Ini kumpulan yang keras ni. Keras ni. Ugutlah macam mana, pukullah macam mana, tak makan samannya. Sebab kita ingat sekarang ini, kalau rasa sekarang ni nak takut, kita dah lupa asal-usul kita lah. Dulu dengan FRU tembak pun kita duduk kat depan tu. Kena pukul berdarah. Saya dulu-dululah, ini boleh cerita pasal Akmal lah. Dia balik daripada US. Saya ingat dia tak pernah demonstrasi di Malaysia. Jadi ada demonstrasi tahun 2009 dekat KL lah. Masa tu yang pasal air Selangor. Aku dah selalu demo dah, selalu kena pukul kadang-kadang. Jadi saya tahu bahawa benda yang paling menakutkan bila kena kejar dengan polis sebab kita lari tak laju.
kan. Kita bukan sprinter, kan. Jadi selalunya kalau nak tahu demo tu, saya dulu banyak menganjurkan demo, kan. Kalau kita betul-betul pandai, kita cari tempat demo tu yang ada jalan tikus banyak. Tahun 2009, siapa dah pergi buat demo, dia buat demo dekat Masjid Negara. Ini cik pasal ni. Masjid Negara tu kawasan besar tau. Kau nak lagi jalan tikus mana? Jadi, saya memang nyari-nyari lah lagi. Memang nyari-nyari polis kat belakang tu nak kena, nak sempat sampai pukul lah, tapi lepas. Akmal oleh kerana kita lari-lari ni tak kena pukul, dia rasa tak puas. Dia nak kena pukul dengan polis juga. Dia tanya, ada tempat lain lagi tak? Nak pergi mana lagi ni? Oh gila, nak kena pukul nak masuk lokap. Tak payahlah, cukuplah pergi demo itu, merasa demo, cukuplah, tak payahlah sampai kena pukul. Yang itu sebenarnya, saudara-saudari, rakyat suka. Rakyat suka orang yang sebenarnya keras kepala. Sebab apa rakyat suka, saudara-saudari? Selain daripada hiburan, kenapa rakyat suka? Sebab rakyat tahu kuasa ini membutakan. Dan rakyat tahu sesiapa pun, parti mana pun yang berkuasa akan ada penyelewengan. Memang akan ada orang yang tergelincir bila ada kuasa. Dia buta dengan kemewahan. Bayangkanlah sebelum ini kita duduk dekat Muar, tak ada orang nak tahu, semua tiba-tiba jadi orang besar, orang himpit kiri kanan, baju kot semua bagi hadiah semua ni. Memang buta lah. Bukanlah saya kata orang Muar lah kan. Ni orang Muar duduk kat depan ni, dia pelik kan. Saya bagi contoh, katakanlah tak. Jadi rakyat tahu, rakyat ni kenapa dia tahu? Dia sebahagian daripada sistem. Dialah pentadbir, dialah pegawai, dialah juga orang swasta yang berurusan. Dia tahu masuk, keluar masuk, silat-silat sama semuanya. Sebab itu rakyat menghargai jenis yang tegas dan kaki lawan. Kerana bagi mereka, kita perlukan orang yang keras untuk melawan budaya itu. Lagi banyak parti yang nampak tegas dan berprinsip, parti itu dekat dengan rakyat. Sebab dia tahu kalau mereka berkuasa, walaupun akan ada risiko bila berkuasa ini penyelewengan dan sebagainya, tapi saya yakin bahawa kumpulan mereka ini akan boleh melawan, orang kata apa nama ni, dugaan berkuasa itu lebih baik daripada parti-parti yang lain. Itu yang kita buat dengan Hiruk sehingga kepada malam ini. Dan saya nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua. Malam ini saya selalunya takut dekat JB ni. Takut orang tak datang lah, takut itu. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada bukan saja semua yang hadir pada malam ini, tetapi semua yang hadir di semua jelajah kita di setiap negeri yang pecah panggung, dan juga terutamanya semua penonton-penonton yang telah mengikuti daripada awal Mei lagi, termasuklah penonton-penonton kita daripada Vietnam. Baik. Jadi saudara-saudari saya nak tanya, itu cara saya membina kempen untuk membezakan di antara yang kami bertanding, yang lebih senior, yang dah lama dalam gelanggang membina kempen pilihan raya untuk parti, bandingkan kami dengan cara pasukan satu lagi berkempen, saudara-saudari. Kempen dalam hotel, gayanya makan, lepas makan, lepas makan, dan makan, dan makan, dan makan. Isinya pun kita tak tahu dia nak cakap pasal apa. Ada orang tanya saya sandwich. Saya pun tak tahu, saya tak mengikuti sebenarnya. Jadi saudara-saudari ingatlah, kalau rakyat, kok yang mana dia rasa yang kental, yang keras, yang akan berjuang, terutamanya dalam keadaan kita nak berdepan dengan pembangkang-pembangkang yang juga sama keras. Yang itu pilihan yang perlu dibuat oleh anggota-anggota parti dan perwakilan dalam tempoh 2-3 hari daripada sekarang. Itu dari segi kempen. Seterusnya saya nak ulas, bising ni sebenarnya pasal apa? Apa yang korang duk bergaduh sangat ni sebenarnya?
Dia sebenarnya pasal prinsip, saudara-saudari. Dalam mana-mana parti, dan PKR pun tidak terkecuali daripada perkara ini, dia soal siapa yang buat kerja, siapa yang berkesan untuk menggerakkan parti, dan siapa yang berpusu-pusu lepas itu nak beratur untuk mendapatkan ghanimah. Sama saja. Marilah UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke, PKR, DAP sekalipun, kita semua telah melalui ujian ini. Sebelum berkuasa, tak ramai orang yang susah payah yang nak berjuang ini untuk dapat jadi kerajaan. Lepas saja berkuasa, maka pintu itu ramailah yang akan masuk. Ramai akan masuk. Tiba-tiba muka yang kita tak pernah kenal pun menjadi pejuang parti yang paling hebat. Saya bagi contoh. Ada fakta. Saya bagi contoh lah. Kalau dekat X je lah. Ada orang DM saya tanya, YB kenal tak dia ni? Saya pun tengok lah akaun dia. Nasib baik tak ada pencukur ketiak kan. Saya tengok tak kenal. Kenapa? Sebab dia ni tiap-tiap hari daripada awal hentam YB. Sekarang ni tiap-tiap hari dia suruh kepimpinan pecat YB. Siapa dia ni? Ada seorang nama budak je pun lagi, AMK, nama Izzat. Izzat apa? Aku pun tak kenal. Korang pun tak kenal. Tapi saya okey je. Yang duk tengok dia tu sebab dia pergi mengacau kat semua posting kita yang kalau ada sajalah orang yang mengikuti atau menyokong hero, dia mesti pergi. Orang kata apa? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Pergi kacau semua ni. Dan dia suruh pecat lah semua. Jadi saya tak tahulah, tiba-tiba ada orang jawab, engkau ni cakap banyak. Engkau ni dulu pemuda UMNO, baru je pun masuk PKR, tak sampai setahun lebih je pun. Gayanya sampai suruh pecat timbalan presiden. Ini bukan saja berlaku di sini, saya pasti dia berlaku di banyak tempat dan cabang-cabang. Hari ini ada orang forward kat siapa? Siapa Amir Hussein ni? Kan ada berita hari ini, Rafizi perlu ditentang sekeras-kerasnya. Amboi. Kan, mengalahkan Haji Hadi dah aku sekarang. Perlu ditentang sekeras-kerasnya. Amir Hussein adalah calon MPP Penggal ini. Aku pun tak ingat siapa Amir Hussein ni. Kan, tapi kasarlah ni, perlu ditentang, meruntuhkan parti semua. Gayanya, sebelum parti ini wujud pun, dia telah pun menjadi presiden parti ini. Gayanya lah kan. Jadi ada orang hantar kat saya, oh jangan layan lah dia ni. Dia ni sebenarnya lompat bersiri. Asalkan mana dia, parti dia ialah parti yang memerintah. Mesti memerintah. Asalkan dia dapat jawatan. Jadi dia orang hantar saya gambar semua, kata la ilaha illallah, inilah parti kita. Tahun 2020 rasanya dia dulu daripada UMNO, kemudian rasanya masuk Amanah dulu. Tahun 2020, itulah lain kali petik lagi nama aku. Aku pergi korek semua. Tahun 20, calon ni calon saya tolong berkempen untuk dia. Nama dia Amir Hussein. Tahun 2020 daripada UMNO dia masuk ke Amanah. Khalid Samad lantik dia kepada Labuan Corporation. Ada gambar cantiknya Amanah. Tahun 2022, Syahidan Kasim pula lantik dia. Bersatu pula dah. Sekarang tahun 2025 ialah pejuang hebat yang mesti menentang perosak parti sehebat-hebatnya. Jangan Zaliha pula pergi lantik dia lepas ni lah. Jadi lengkap ni. Daripada Khalid Samad, Menteri Wilayah, kepada Syahidan Kasim, Menteri Wilayah. Saya bagi awal-awal cakap kat Zaliha, jangan buat bodoh. Kalau kau pergi lantik dia, lengkaplah Menteri Wilayah semua kena makan dengan dia. Kita ada ramai orang macam ini. Kita tahu. Kita tak boleh nak tutup. Betul. Tapi selepas ini berlaku berkali-kali lah. Saya nak sebut secara terbuka. Terutamanya lepas ini saya bukan lagi berada dalam barisan kepimpinan. Yang itu saya beritahu. Saya tak nak kena heart attack lepas ni.
Kalau tiba-tiba hari Sabtu aku menang, memang lemah jantung aku masa tu. Jadi saya tidak akan berada dalam kepimpinan. Jadi saya nak sebut secara terbuka. Saudara-saudari setuju atau tidak begini? Sabar dulu nak beritahu ni. Kita dah melalui proses ini berkali-kali. Setiap kali pemilihan, dia mesti ada bocor. Geng-geng yang kita tak kenal, datuk lah, kaya lah, tokel lah masuk. Tiba-tiba dia akan macam-macam parti kita ni semua bergolak. Setuju atau tidak, lepas ini kita kena tetapkan mesti menjadi anggota parti sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum boleh bertanding, saudara-saudari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini bunyi kasar lah. Dan esok akan jadi berita besar lah. Tapi saya nak menyuarakan suara hasrat akar umbi kepada Yang Amat Berhormat Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selama ini ada satu kuasa yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden. Kalaupun anggota itu tak cukup 1 tahun, dengan pelepasan Presiden dia boleh bertanding. Kan? Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100%, saudara-saudari. Tak boleh dah. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dia kata saya tak tahu, orang bagi kat saya sign lah. Tak boleh dah macam itu, Datuk Seri. Akan masuk jenis-jenis macam Amir Hussein semua dan segalanya ini memalukan parti kita. Sebab itu orang luar tanya macam mana bekas bendahari MIC yang meletak jawatan selepas 6 bulan. Baru masuk parti, 2 tahun terus dapat parlimen selamat. Tak sampai setahun lepas itu jadi timbalan menteri. Tak sampai 4 tahun dalam parti. Sekarang nak jadi naik presiden parti. Sebab apa? Sebab bagi pelepasan lah dulu. Jadi saya ulang sekali lagi, setuju ke tidak lepas ini, tidak ada kuasa sesiapa pun untuk bagi pelepasan kepada anggota parti lain masuk untuk bertanding dalam parti ini, saudara-saudari. Sebab kita dah melalui ini berpenggal-penggal. Masalah ini tak pernah selesai. Sudah tiba masanya lah. Selepas ini, jadilah macam kami dulu bermula daripada bawah, pasang bendera, susun kursi, buktikan di peringkat cabang dahulu, lepas 3-4 tahun, masa yang kita ambil itu panjang, kemudian kalau kamu dah betul-betul terbukti, berbakti dan ikhlas kepada parti tanpa jawatan, saya yakin anggota parti ini akan angkat kamu jadi pimpinan, saudara-saudari. Sebab itu, pemilihan kali ini sebenarnya isu utamanya ialah pertembungan di antara kumpulan reformis yang asal. Kita semua ni kumpulan reformis yang asal daripada dulu. Ada orang datang tahun 98, ada tahun 2002, ada tahun 2008, tapi tidak kira bila kita masuk parti ini, jiwa kita jiwa reformis yang tak setuju dengan cerita berebut pangkat, main duit, kemewahan dan sebagainya. Ini di satu kumpulan. Satu lagi kumpulan ialah nama dia kumpulan yang menangguk, saudara-saudari. Dia menangguk di air yang keruh. Orang lain susah payah semua menang, bila menang ramai saja beratur ni. Itu je kepada rakyat yang menonton di luar, itu saja pertembungan yang berlaku dalam parti ini setiap kali ada pemilihan. Cuma kita ingat lepas Sheraton Move, lepas pemilihan 2022, kita ingat kumpulan ini dah kecil, dah tak ada dah. Rupanya dia jadi makin besar, saudara-saudari. Daripada saki-baki yang ada, ditambah pula dengan yang baru, tambah pula kumpulan lain, tambah pula geng-geng pengampu yang ada jawatan, akhirnya dia jadi kumpulan yang besar, cuma dia nak berdamai dengan kita saja. Saya simpati dengan Izzah. Saya cakap terus terang,
saya simpati dengan Izzah. Kerana ada orang dan kumpulan yang menonggangnya ke arah itu. Sebab mereka tahu selagi saya ada dengan mulut longkang saya, susah nak buat kerja. Ada je lah, pumpang-pumpang ada je. Saya tak setuju. Ada je. Hari ini tak boleh ni. Dan saya tahu kebimbangan utama kalau yang dekat luar tanya, kenapa PKR ni sangat bergolak sekarang? Kenapa pemilihan kali ini pecah panggung, pecah kampung banding dengan yang selepasnya? Kerana ini penggal terakhir Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti. Jadi dia tak boleh bayangkan kalau lepas ini Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan Presiden, kalau Rafizi tidak dihalang sekarang, jangan bagi laluan mudah untuk dia jadi Presiden Parti lepas ini. Sebab kalau dia jadi Presiden Parti, mampus kita. Itu sajalah sekali-sekali. Jadi kalau orang luar tanya, ini apa YB dah buat? Kenapa YB jadi macam ini? Kenapa dia orang maki YB? Saya tak ada salah yang lain. Salah saya hanya kerana saya menjadi batu penghalang kepada satu budaya yang kita memang tak setuju daripada dulu. Saya faham bahawa mana-mana parti bila berkuasa, ujian kuasa itu ada. Akan ada orang yang begini. Tapi kita jangan sekali-kali membenarkan parti kita diambil alih oleh kumpulan-kumpulan seperti ini. Itu yang kita hiruk sekarang ini. Dia bukan untuk menang jawatan, kita dah tahu kepala akan dipenggal, tak apa. Tapi perlulah ada satu kumpulan berani mati yang mengingatkan keseluruhan rakyat dan anggota parti, parti ini lahir di jalan raya. Daripada air mata, ada yang berdarah. Kalau ingat yang zaman-zaman awal, berapa ramai yang hilang pekerjaan setelah kena tangkap demo. Ini yang adik-adik muda ni korang tak pernah merasa semua ni. Jadi jangan sekali-kali benarkan parti yang tempoh derita itu lama. Memang betul, ini parti derita, memang betul. Sebab itu kita derita bila tengok Ramadan masuk, dia tak derita sekali-sekali. Kan? Ini memang betul. Jangan sekali-kali benarkan kumpulan yang begini mengambil alih parti ini. Baik. Nampak gaya dia akan jadi begitu. Nampak gaya dia jadi begitu kan. Jadi apa nak jadi lepas ini? Kita tak rugi apa-apa sekali-sekali. Kan? Kalau saya tengok kawan-kawan yang ada ni daripada muka yang lama, masa dulu tak ada orang, muka-muka ni lah yang duk sibuk cuba buat kerja. Sekarang bila menang, Zabidi ada kat sini ni, aku tengok kan. Dulu masa tak ada orang nak masa cerita Felda, semua tak ada pun orang lain. Saya tengok Zabidi tak dapat apa pun. Dapat apa-apa tak? Tak ada. Tak ada apa. Tak ada orang ingat pun kat Zabidi. So Zabidi timbalan pengusi Biro Felda. Masa dengan arwah Suhaimi. Masa kita duk masuk kampung semua. Saya ingat, orang lain tak ingat. Tak ada apa pun. Jadi kita tak rugi apa pun. Sebenarnya kita baliklah. Orang tanya saya, lepas ni YB nak buat apa? Banyak pilihan ni. Saya nak berniaga kedai runcit lah, mungkin pelihara ikan lah, itu macam-macam. Tiba-tiba ada macam-macam idea yang ada. Kita tak ada salah dan kita tak akan rugi apa-apa. Parti, saudara-saudari, kalau rakyat melihat, dia sudah menjadi parti hotel, makan. Kemudian parti yang membontoti Perdana Menteri, bila sampai itu kalau Dewan 800 orang, 400 orang pengiring. Semua nak ikut ni hanya untuk pergi ambil gambar dengan Perdana Menteri. Contohnya kan. Pimpinan-pimpinan parti ni jadi pimpinan tunjuk muka. Asal tunjuk muka di majlis kerajaan. Contohnya. Kalau itu berlaku, seronoklah sementara ada kuasa. Tapi saya tak yakin kita boleh menang sekali lagi untuk masuk pilihan raya. Masa itu saudara-saudari, parti ini akan cari balik muka-muka tua, muka-muka otai, muka-muka yang ini, saudara-saudari. Cuma sebab itu kita marah. Kalau orang kata emosi, hiruk, kenapa? Kerana janganlah macam ini. Masa susah buat kerja orang lain.
Masa menang, ramai orang lain dan ditakdirkan pula yang duk buat kerja tu memang miskin. Tak boleh buat apa lah. Ini parti derita, memang orang susah lah. Jadi bila dah menang, dia tak adalah hebat. Dia bukanlah jenis nak pergi tunjuk muka. Tapi yang beratur nak keliling ni ramai yang hebat-hebat ni semua. Yang cantik, yang nampak bergaya, yang segala jenis ada. Jadi pimpinan-pimpinan janganlah nampak yang itu saja. Lupa yang kat bawah, yang lama di bawah-bawah ni. Sebab itu saya sebut, jangan kacau cabang-cabang kat bawah ni. Biar dia bertanding sesama dia orang. Jangan bawa orang luar untuk masuk. Ni kalau yang paling lawaknya ialah cabang Tebrau lah kalau kat Johor. Korang gelak kan? Aku pun gelak. Tebrau. Ada satu, betul lah kat Tebrau ni, 2 orang ni macam anjing dengan kucing lah. Kan? Kita ada 2 ahli parlimen. Kod-kod salah seorang ahli parlimen lah. Hebat dua-dua ni, pimpinan lama dekat Johor semua. Tiba-tiba orang yang kita tak kenal, yang itu yang menang. Sama dekat Jeli Kelantan. Cerita sama juga. Dia ada 2 kumpulan, walaupun dia macam anjing dengan kucing. Tapi dia memang PKR daripada dululah. Walaupun tak kuat di Jeli, memang geng tu lah. Yang ini lawan yang ini lawan ini. Daripada azali macam itu. Tiba-tiba ada seorang yang tak dikenali, yang itu menang. Jangan bawa orang luar, saudara-saudari. Bawa orang luar, kemudian parachute, payung terjun, hanya untuk memutihkan kononnya cabang hitam. Kesan dia kepada parti adalah besar. Kerana habis tu, macam Tok Min kata, macam mana nak buat kerja? Ni kepala seorang je, dia yang menang. Yang lain tu semua orang lain. Kita ingat bila dipanggil mesyuarat, ada orang nak datang. Bila nak berkempen, pacak bendera semua. Yalah dia akan kata, saya ada duit, saya boleh bayar. Silalah. Panggil orang Vietnam. Vietnam tak bersalah tau. Jadi sebab itu, isu dalam parti ini, dalam pemilihan parti ini, hanyalah ada 2. Satu isu merit. Ini janji kita kepada rakyat tau dalam reform. Saya sikit je lagi saya pun nak kena balik esok ada kabinet ni kan, aku mampu kena maki sebab lambat datang kabinet sebab berceramah kan. Dalam parti ni ada 2 isu kan. Yang pertama yang kita janjikan kepada rakyat ialah merit. Siapa yang rajin, siapa yang cerdik, siapa yang hatinya baik, siapa yang jujur, siapa yang lawan rasuah, siapa yang akhlak yang baik, yang ini akan diangkat dalam parti. Dan bila parti kita berjaya membuktikan itu budaya kita, kita bagi janji kita itu lebih dipercayai oleh rakyat. Bahawa kita nak masyarakat Malaysia ini adalah yang berteraskan kepada merit. Siapa yang rajin, siapa yang bagus, siapa yang cerdik, siapa yang usaha. Kamu tak payah kenal siapa-siapa, tak payah ada kabel. Kalau kamu rajin, kamu akan berjaya dalam negara Malaysia ini. Sebab itu rakyat sokong kita sebelum ini. Jangan lupa, kita ini parti merit. Sebab itu pimpinan yang ada, yang sebelum kita ini, sebelum ini bukannya lah orang politik. Tak ada yang datang daripada keluarga politik besar-besar. Tapi kita semua boleh je jadi pimpinan negara. Sebab kita parti merit, saudara-saudari. Kalau kita hilang kepercayaan rakyat bahawa PKR ini bukan lagi parti merit, maka rakyat kata macam itu, baiklah undi yang itu, baiklah undi yang ini. Jadi kesannya itu besar kepada rakyat. Yang keduanya, parti kita ini parti prinsip. Orang menghargai kita kerana kita lawan, tetap lawan. Memang betul, kita melawan je kerja. Kenapa rakyat suka orang melawan? Kerana dia tahu akan ada orang yang berani, walau macam mana kena tekan pun, kalau dia rasa dia betul, dia akan bercakap benar. Itu sangat susah tahu dalam masyarakat dan dalam kepimpinan. Jadi sebab itu, kalau kita dilihat
prinsip kita dah luntur. Orang cakap lain, sekejap kita cakap lain, dulu kita cakap lain, buat lain. Orang lain buat tak boleh, kita buat boleh. Kalau orang lain buat bermewah-mewah, kita kata, oh parti ni korup, semua mana datang duit. Kalau kita buat, kita minta berdamai. Tak boleh lah. Tak boleh macam itu. Sebab tu saya kata, memang saya kesian kepada Izzah. Kerana dia terpaksa tanggung beban nepotisme ni sampai bila-bila lepas ini. Dan kesannya itu akan sampai kepada parti pun kita kena tanggung. Tapi yang menunggangnya saudara-saudari tahulah. Kumpulan yang dulu duduk sekeliling Azmin, sekarang duduk jadi kumpulan utama yang menyokong Izzah sekarang. Kita fahamlah yang itu. Tambah lagi yang baru dan sebagainya. Jadi kita nak buat macam mana? Kita hanya perlu yakinkan rakyat bahawa masih lagi ada orang yang akan mempertahankan prinsip ini, termasuklah prinsip bercakap benar kepada rakyat, walaupun orang kata ini akan menghuru-harakan parti dan sebagainya. Kalau kita pakai prinsip yang diorang nak itu, perkara buruk jangan bincang di luar. Perkara tak betul tu nanti kita sembunyi-sembunyi dalam bilik, saudara-saudari. Tak gunalah aku bising pasal 1MDB, saudara-saudari. Sebab saya boleh kata, dia orang akan kata begini, itu lain. Itu sebab kita lawan parti lawan. Maka kita boleh buat bising. Tapi sebab saya dan kawan-kawan yang lain bongkar pasal 1MDB itu, satu Malaysia, satu dunia ini, tengok teruknya Malaysia. Tapi kita kena buat. Kerana kalau tak buat, musibahnya itu jauh lagi besar. Dan kerana kita buka cerita bercakap benar, akhirnya lah masalah itu dapat kita hentikan dan sampai sekarang kita kena tanggung kesan daripada 1MDB. Tapi dia bermula daripada konsep dan prinsip yang sama. Benda kalau tak betul, kena cakap. Lagi ditekan, lagi kita kena jawab. Jangan takut. Kalau takutkan risiko, jangan bicara soal perjuangan. Memang betul. Itu prinsip kita. Jadi ini semua prinsip-prinsip yang kita kena pertahankan, yang saya rasa insya-Allah saya berpuas hati sangat kerana dalam tempoh 3 minggu berkempen ini, saya rasa rakyat di luar yang menonton, yang hadir, faham sebenarnya inilah yang kita perjuangkan. Bukannya soal menang, kalah dan sebagainya. Sebab itu saya tengok akhir-akhir sekali ni, satu pun benda tak dijawab dah. Kalau jawab pun, kalau pasal sistem, Fuziah jawab ke Zaliha jawab, makin jawab, makin tak menjawab. Saudara-saudari. Dia menjawab tapi makin tak menjawab. Saya tanya benda yang mudah, ni kenapa kamu lantik November? Dia tak jawab sampai ke sudah, bab lantik November tu. Alasan dia kata, tapi Rafizi ada dalam mesyuarat itu. Memanglah kita bersangka baik, husnuzon. Kalau kelemahan saya selama 2 tahun yang lepas, saya bersangka baik. Saya tak terfikir sebenarnya kawan-kawan ni, kamu boleh buat macam ini. Kita kan parti keadilan, parti reformis. Tak kisahlah orang kat bawah tu sokong siapa. Jangan tipu dia. Tak baik tipu orang. Kalau menang, menanglah. Kalah lah. Itu jadi saya. Memang betul lah bila dia dah lantik. Bila saya tanya 2-3 bulan. Lepas tu dia bawa. Bila saya tanya baru dia bawa. Dia kata kita tak ada masa dah. Kita kena teruskan. Takkanlah aku nak kata berketuk meja. Tak boleh. Saya berdoa dan husnuzon. Janganlah buat benda-benda tak betul. Sebab itu, lain kali parti kita, sebab itu kita kena terus bersuara, saudara-saudari. Sebab belajar daripada kesilapan yang saya buat, husnuzon, bersangka baik, akhirnya jadi begini. Saya ingat fikir baliklah kalau aku ketuk meja dan bergaduh baling kursi daripada awal, mungkin tak sampai ke begini. Sebab saya kalah, tak apa. Saya memang ahli parlimen, saya businessman, saya selesa hidup, tak ada masalah. Tapi memikirkan kawan-kawan kat bawah
yang duk kutip orang, yang duk berkempen, lepas itu kau tipu dia, yang itu saya tak boleh terima. Yang itu memang saya tak boleh terima. Sebab kesian dekat dia orang. Sebab ini bukan orang kaya ni, orang kampung. Dia susah payah pergi ketuk pintu semua. Apa hak kami pimpinan pusat ada untuk melakukan sesuatu untuk menidakkan usaha orang kat bawah ini? Yang itu yang saya akhirnya sampai jadi kasar begini. Kalau kerat saya saja, tak ada masalah. Saya dah beritahu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat gembira untuk tidak bertanding. Saya beritahu kat Saifuddin. Cuma kalau saya tak bertanding, tak ada jawatan, saya tak naklah jadi menteri. Kau gila apa? Tak ada jawatan nak jadi menteri. Itu bukan budaya dan prinsip kita. Dia orang semua tahu. Saya tak ada minat pun nak bertanding. Kalau betul nak kerat saya, cakaplah. Ini depan cakap lain, belakang cakap lain, umum cakap lain, atur lain. Apa benda ni? Cakaplah saya dah offer awal-awal. Tapi oleh kerana dia takut, mereka takut kalau begitu nanti orang marah. Jadi dia kena susun kerat ketua cabang dekat bawah ni supaya dia boleh kontrol ketua cabang. Walaupun ketua cabang itu tidak mewakili pun undi di bawah. Supaya kemudian kononnya dia boleh bina, keluar kenyataan beramai-ramai. Kami menolak Rafizi menyokong Izzah. Daripada cabang ke negeri kepada menteri. Kalau dia tak buat semua itu, dia tak potong kepala yang cabang ni. Saya dengan gembira. Tak adalah hiruk ni, tak ada. Tapi bila potong yang di bawah, sehingga permainan itu melibatkan sistem, sehingga orang semua benda mudah kita minta buka undi. Bandingkan yang orang undi itu akan keluar sama. Yang itu pun kamu tak boleh buat. Sampai sekarang ini, screen recording pun diharamkan, saudara-saudari. Ni apa punya kerja ni? Jadi, sebab itu, saya nak tutup beginilah. Ini orang masih lagi menunggu ni. Ada 10 minit lagi. Macam mana dia nak bakar lagi ni? Tak payahlah. Baliklah. Saya nak landing begini. Saya selalu sebut sejak 3 minggu yang lepas, hidup ini ada kitaran. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Kan? Ada satu, bukan pepatah lah kan. Satu falsafah yang baik yang saya rasa kita semua kena ingat. Ini ada seorang penulis British saya rasa yang tulis. Dan saya sentiasa ingat benda ni. Saya sebut dalam bahasa Inggeris selalu. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard time. Dan kitaran itu akan berlaku, berterusan, berpusing dan berpusing. Maksudnya apa dia tahu? Masa yang susah akan melahirkan orang-orang yang kuat yang berjati diri. Hasil usaha orang yang kuat dan berjati diri ini akan menghasilkan masa yang baik. Tapi masa yang baik itulah akibat ujian dan sebagainya akan melahirkan orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini akhirnya mewarisi sesuatu yang bagus daripada orang sebelum mereka. Akhirnya mereka akan menghancurkannya dan melahirkan sekali lagi masa yang susah. Saya dah bagi amaran, saudara-saudari. Saya rasa parti kita berada di persimpangan itu. Kita sekarang ini berada di tempat kita atas jasa kawan-kawan yang keras, yang jujur daripada dulu-dulu. Strong men yang ada dalam parti kita. Sebab itu kalau saya tegur, janganlah kecil hati, janganlah hati tisu sangat. OMK duk serang saya sekarang ini, hati tisu, hati tisu, hati tisu. Korang nak kata sama korang hati tisu bolehlah. Aku ni dah turun naik mahkamah 14 kes tau. Dah jatuh hukuman 3 tahun. Masa saya masuk parti,
Saya gaji 40,000 sebulan, saudara-saudari. Hilang semua. Masa saya umur diorang tu, saya jauh lagi berjaya daripada diorang yang ada sekarang ni. Jadi kalau nak kata saya hati tisu, tengoklah dulu. Ini bukan soal hati tisu, kerana kita tahu good times create weak men. Masa yang baik ini akan melahirkan orang-orang yang lemah dan manja. Jadi sebagai orang tua dalam parti, tak tua macam Cikgu Aziz lah. Saya selalu kata Cikgu Aziz ni, aku tak faham kenapa dia ada dalam PKR. Sebab tengok muka dia, kopiah dia, janggut dia ni orang PAS. Gerah Cikgu Aziz, gerah. Gerah, selalu kena. Kan? Jadi, sebab itu bila saya tegur yang lain-lain tu, dia tegur sebagai orang tua yang telah melalui zaman susah dahulu yang kita nak bawa ke tempat kita sekarang. Sekarang ni good times, masa bagus, bagus. Tapi kalau tak kena cara dan kalau yang mengambil alih parti ini di kalangan mereka yang lemah, yang mencari habuan, yang hanya berebutan kuasa, yang tidak faham denyut nadi rakyat, yang tidak tahu asal-usul kita sebagai sebuah perjuangan, maka memang lumrah alam kita akan jatuh lah saudara-saudari. Mudah sajalah. Lepas itu kita akan jatuh. Jadi kalau orang tanya saya, lepas ini saya nak buat apa? Yalah saya berehatlah, kena kumpul stamina, cuba kuruskan badan balik, jogging balik dan sebagainya. Sebab saya tahu kitaran itu akan berlaku. Dan bila jatuh nanti, janganlah cari aku. Kita nak tengoklah kamu nak masuk pilihan raya, nak jaga ni, macam mana kamu nak buat, kerana saya yakin saudara-saudari, itu lumrah hukum alam yang Allah dah tetapkan. Kitaran itu memang dalam setiap aspek kehidupan kita, kuasa ke, contoh makan banyak jadi gemuk. Sudah, memang betul lah, makan memang sedap, makan sedap lama-lama jadi gemuk. Kalau nak jadi tak jadi gemuk, maka kita kena korbankan sedikit yang sedap itu supaya cukup saja untuk kita makan. Jadi sekarang ini ikut suka dia lah, ikut suka dia orang. Dan saya rasa kami dah pasrah lama sebenarnya. Saya daripada hari pertama sebut kepada kawan-kawan bahawa kita masuk ini bukan untuk menang jawatan. Kalau ini kehendaknya, bahawa ini adalah pimpinan yang nak ditetapkan, silalah. Saya tak ada masalah. Kita akan berundur secara terhormat dengan bermaruah, tapi jangan sekali-kali tukar cerita dan jangan sekali-sekali cuba tabur benda yang tak betul. Jadi kita hanya menyuarakan perkara yang berlaku sebenarnya, yang selebihnya itu terpulang kepada perwakilan dan akhirnya dalam tempoh 2 tahun akan datang terpulang kepada rakyat untuk membuat pilihan. Jadi saya harap kita malam ini balik, kita jumpa balik di mana? Di sinilah kan, bukan di hotel ni lah, di Persada. Kita akan jumpa balik insya-Allah hari Jumaat. Kalau saya menang memang saya akan muka terkejut kan, dan saya pun tak boleh nak pastikan kenapa berlaku begitu. Kerana kalau ikut culaannya begini, Akmal nak tunjukkan sesuatu tadi. Akmal nak tunjukkan mengikut keputusan pemilihan cabang setakat ini, sebenarnya kelebihan perwakilan-perwakilan itu adalah berada di pihak saya. Saya sepatutnya tak ada masalah untuk menang. Sebab yang kena kerak itu hanya kepala. Hanya kepala yang kena kerak. AJK itu semua masih lagi menang. Dan yang AJK yang menang tu juga oleh kerana undi dia besar, 40%, 45%, 35%, dia masih lagi perwakilan tambahan, itu masih lagi dia dapat. Jadi culaan kita di setiap cabang, majoriti sebenarnya, sepatutnya saya tidak ada masalah untuk menang timbalan presiden. Itu saya cakap terus terang. Sama juga bila kita berkempen dengan luar, saudara-saudari tahu sendiri kalau tengok komen-komen kat sosial media 80-90% semua berpihak kepada saya. Tak ada masalah. Bila kita blast WhatsApp, hantar semua, saya boleh kata majoriti lebih 60% adalah
positif kepada perwakilan-perwakilan. Jadi saya tak ada masalah. Masalahnya sistem. Jadi masalahnya sistem. Jadi kalau itu masuk A keluar B, tak apalah kiamat. Ikut suka korang lah. Keluarlah nama siapa-siapa. Kan? Sebab itu saya kata, saya pernah bergurau dengan Saifuddin. Saya kata, kalau sistem macam ini, baik kita buat macam ni tau. Kita jangan siapa-siapa masuk bertanding. Calon timbalan presiden tu tak ada orang bertanding. Kerana bila umum saja sistem telah meletakkan akan ada nama keluar kat situ. Walaupun tak ada orang bertanding. Jadi yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu semua dah ditetapkan dengan elok. Saya hanya nak tutup dengan mengucapkan jutaan terima kasih daripada saya dan juga kawan-kawan dan keluarga kami. Kerana saudara-saudari ini memang yang terbaik lah. Memang terbaik lah. Sangat setia, sangat jelas, sangat berani. Dan saudara-saudari lah masa depan dan akar sebenar parti ini. Yang itu menyejuk dan menenangkan hati saya. Walau apa pun keputusan, insya-Allah parti ini akan terus segar bugar kalau lebih ramai anggota parti kita seperti saudara-saudari. Sekian. Kita sudah dengan laungan reformasi, boleh? Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan sampai! Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, mewakili penganjur majlis, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudi datang pada malam ini. Walaupun makan malam ni makan gardenia jagung je, makan air, minum air mineral biasa, tapi saudara-saudari tetap hadir. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.